Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dapat kita jumpa lagi di video yang baru di video yang baru episod 2 Pada episod 2 ni saya nak kongsilah satu rezeki yang dapat kita kongsi di video kali ini. Alhamdulillah, satunya tanaman lada bersaiz besar yang di belakang rumah ni. Saya dapat saiznya agak besar, dan insyaAllah dia akan terus membesar. Ni ada lagi ni, cuma saya bimbang pokoknya tak boleh bertahan ya. Ni ada lagi ni kat sini. Ni alhamdulillah, nampak agak besar. Saiz bukan macam ni juga. Ni pun lebat buah dia. Inilah rezeki. Kita pun tak tahulah, kadang rezeki Tuhan ni kita agak sukar ni untuk jangkakan. Cuma kita yang boleh kita usahakan. Sebab ni antara 20 pokok yang saya semai di rumah dan juga di kebun yang menjadi yang ni tak menjadi ni tak jadi. Saya rasa macam tak start pada batang je ni, sekarang tak jadi. Ni pun tak menjadi, kurang menjadilah. Ni pun kira macam tak menjadi juga. Ni pun tak jadi. Buah dia macam terbantut. Lain ni tak menjadi. So Tuhan dah bagi saya satu rezeki kat sini. Bagi saya satu pokok ni sudah satu rezeki yang agak baik lah. Alhamdulillah. Dan semaian yang saya buat kali kelima sebenarnya pada episod yang kedua ni, alhamdulillah juga menampakkan hasil. Alhamdulillah, akhirnya selepas 5 kali percubaan beberapa bekas polybag yang saya semai lada besar mula bercambah. Ini salah satu ni nampak je dah. Nampak cambah je kan. So alhamdulillah lah. Ni pun ada lagi. Ni yang sini nampak ni. Nampak je punya hijau tu dah mula nampak hijau je tu. Dan yang ni tu je agak jelas. Saya biasa gunakan semburan. Saya pastikan tanah yang saya gunakan ni untuk semai ni sentiasa lembap. Saya sentiasa spray Saya nak sambung sikit rakaman di mana pokok lada yang saiz besar ni saya tanam di belakang rumah saya ni. Dan pada ni masih hujan lagi, tapi tadi ada sedikit ribut lah. Angin agak kencang. Patah. Menyebabkan satu dahan ni patah tapi buahnya boleh ambil masih boleh jadikan sebagai sebahagian daripada dalam masakan Ni dia punya, bila je terlalu berat, saya memang je terlalu berat. Ni masih ada lagi. Yang sana tu pun masih ada lagi. Okey lah, tak apalah, insyaAllah saya akan fikirkan sesuatu lah. Okey, saya mula terfikir untuk letakkan tu nanti lada sebahagiannya di sini. Ini pokok lada yang lama, dia pembesarannya kurang elok. Yang di belakang rumah saya sebelum ni, saya rasa saya akan tanam dalam pasu. Pasu saya yang besar dan di ruang yang agak terlindung Tapi insyaAllah lah, cahaya matahari tak ada masalah. Saya dah pindahkan pokok lada yang dah tumbuh pucuk. Kalau tengok dah tumbuh ini dah tumbuh, alhamdulillah. Dia pun dah semakin besar. Ada ni. Ni pun ada. Dia nampak
Ni pun ada. Nampak dia punya pembesaran tu ada. Dan sebenarnya saya buat semaian secara letakkan di dalam tisu sebelum ni. Saya masukkan tisu di dalam ni. Dan ada dua polybag dah tumbuh. Saya ambil keputusan saya pindahkan je ke dalam polybag ni. Ini pun ada lagi. Sebab kalau saya pindahkan ke dalam polybag yang ni, saya bimbang dia akan rosakkan akar. So kat sinilah insyaAllah dia akan terus membesar sehingga kan satu masa nanti mungkin pada episod akan datang saya akan mula pindahkan ke dalam polybag ataupun pasu yang besar seperti ini. Okey, itu sajalah perkongsian yang ringkas ini. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas memberikan manfaat dan pengajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.